Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan panel juri. Kami amat berbesar hati untuk membentangkan satu projek inovasi STEM dalam bidang pemakanan sihat. Pada era moden ini, snack jenis gummy sangat mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kerana rasa yang menarik dan mudah didapati. Namun begitu, kebanyakan gummy yang berada di pasaran mengandungi kandungan gula yang tinggi, pewarna tiruan serta bahan tambahan sintetik. Pengambilan snack manis secara berlebihan, terutamanya apabila dijadikan tabiat harian, boleh menyumbang kepada gaya hidup tidak seimbang serta mengurangkan pilihan pemakanan yang lebih baik. Oleh itu, wujud satu idea untuk membangunkan alternatif snack iaitu Alo Sweet Cubes yang kurang manis, menggunakan bahan semula jadi, mudah diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat dan mempunyai potensi dikembangkan secara komersial. Berdasarkan permasalahan ini, kami telah memilih aloe vera sebagai bahan utama untuk menghasilkan Alo Sweet Cubes iaitu satu inovasi snack baharu. Aloe vera merupakan tumbuhan yang telah lama digunakan dalam pelbagai bidang seperti pemakanan, kosmetik dan penjagaan diri. Dari sudut saiz bahan, aloe vera mempunyai beberapa ciri utama yang menjadikannya sesuai untuk projek ini. Antaranya ialah kandungan air yang tinggi, struktur dalaman berbentuk gel serta tekstur semula jadi yang stabil apabila dipanaskan dan disejukkan. Ciri-ciri ini membolehkan aloe vera melalui perubahan fizikal tanpa mengubah sifat asas bahan. Dalam projek ini, kami mengaplikasikan konsep perubahan keadaan jirim dan perubahan tekstur di mana aloe vera yang asalnya bertekstur basah diproses menjadi bentuk agar-agar seterusnya dikeringkan. Dari perspektif kesihatan umum, aloe vera sering dikaitkan dengan sifat menyegarkan dan ringan, menjadikannya sesuai sebagai asas snack yang tidak berat dan tidak terlalu manis. Penting untuk ditegaskan bahawa produk ini bukan bertujuan sebagai ubat, sebaliknya sebagai alternatif snack yang lebih seimbang berbanding gummy gula-gula konvensional. Seterusnya, saya akan menerangkan proses pembuatan Alo Sweet Cubes secara berperingkat. Langkah pertama ialah pemilihan daun aloe vera segar yang berkualiti. Daun tersebut kemudian dicuci dan dibersihkan dengan teliti bagi menghilangkan kotoran dan getah luar. Aloe vera dipotong kecil dan dikisar. Seterusnya, dimasak pada suhu terkawal. Ini adalah aloe vera yang siap diproses dan dikisar. Bahan tambahan lain, garam, gula batu, agar-agar, iaitu ekstra pandan dan bunga telang. Digunakan bagi meningkatkan rasa serta tekstur produk makanan yang dihasilkan. Campuran agar-agar ini kemudian menjalani proses pengeringan, di mana kami menguji beberapa tempoh pengeringan untuk mendapatkan tekstur yang kenyal, tidak terlalu keras dan sesuai sebagai snack. Berdasarkan perbandingan nutrisi, produk Alo Sweet Cubes menunjukkan beberapa kelebihan berbanding gula-gula biasa. Dari segi inovasi, produk ini berbeza daripada gummy biasa kerana menggunakan bahan berasaskan tumbuhan, kandungan manis yang lebih rendah, pewarna semula jadi, proses pembuatan yang lebih mesra pengguna. Dari sudut impak, produk ini berpotensi dijadikan snack alternatif harian, digunakan sebagai bahan pendidikan pemakanan sihat, dibangunkan sebagai produk keusahawanan. Berikut ialah langkah demonstrasi pembuatan Alo Sweet Cubes. Yang pertama, panaskan air sehingga mendidih. Masukkan sebuah agar-agar ke dalam air mendidih dan kacau sehingga larut sepenuhnya. Tambahkan gula batu dan kacau hingga gula larut. Setelah campuran agar-agar cair sepenuhnya, masukkan aloe vera yang telah dikisar. Biarkan agar-agar sejuk dan membengkak sepenuhnya. Yang ketujuh, setelah mengeras, keluarkan agar-agar daripada acuan dan potong menjadi bentuk cube. Jemur cube agar-agar di bawah cahaya matahari sehingga kering. Sebagai kesimpulan, Projek ini bukan sekadar menghasilkan makanan, tetapi satu inovasi STEM yang berteraskan sains dan kesedaran kesihatan. Agar-agar kering aloe vera, kurang manis lebih bijak dan berhasiat. Saya Nur Safa Safia binti Ahmad Rakib. Saya Umar Takif bin Muhammad Farhan. Saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Hafizi. Sekian, terima kasih.